Contoh tiba-tiba bos panggil kan, Mira. Ada pula nama ni Mira, terperanjat, tersedap Mira. Mira. Mana Mira? Ni Mira Mira, mesti Mira. Ya, ada apa tuan? Ni, tolong buatkan paperwork. Siapkan hari ni juga. Tuan, saya kebetulan ada kerja banyak, boleh tak tuan suruh lain? I suruh you kan? Buatlah. Kalau suruh lain, nak suruh you kan? Buat. Okay. Kita sampai kat meja dia. Syekh-syekh aku. Apa dia tengok? Dia marah kawan-kawan pun kena marah. Apa dia tengok? Banyak tu. Banyak tu. Semua itu. Waktu pukul 5 ni, pukul 5. Hello abang, kalau jemput anak. Tak sempat, banyak kerja tau ini. Suami yang tak berdosa pun kena marah. Akhirnya pukul 10 malam bos dia. Dia pergi kat meja bos. Nah, ambil. Puas hati kau. Sebab masa tu bos dah balik. Tu dia berani buat macam tu. Tak ada orang lah kat meja tu. Tu dia berani buat macam tu. Ambil. Suaminya di rumah. Anak-anak ayah dah makan semua, yang ayah bungkus tadi dah makan. Okey, pinggan letak dalam sinki, biar nanti ayah masuk. Lepas tu masuk dalam bilik, kunci pintu, jangan keluar bilik walau apa pun bunyi yang mana. Dia dah tahu dah amukkan suami isteri dia tu macam mana. Yang isteri dia balik bawa kereta, habis semua dia marah. Orang nak minta jalan, nak minta kan tidak? Balik orang tak jadi untuk minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabarlah. Apa saya sabar? Cuba kalau abang kena. Abang boleh sabar tak? Tak boleh. Suami bukan takut isteri menakutkan. Tadi abang dah bungkus dah lauk, jadi saya tak payah masak lah. Nasib baik aku suruh masak lah, nampak? Aku rasa confirm neraka bini ni. Macam tu sangat garang kan? Percaya pada hikmah. 2 minggu selepas tu bos dalam chair meeting mesyuarat pengurusan. Okay, saya dah boleh terbaik untuk semua. Alhamdulillah, paperwork yang kita submitkan kepada kementerian itu alhamdulillah telah diangkat sebagai paperwork yang terbaik dan telah diluluskan. Jadi masih dengan Mira saya dengan Mira sampai pukul 10 malam kata. Marah lagi tak kan? Mira marah lagi tak saya tanya? Ada kamera? Yelah, sampai 10 malam tu. Macam tu kamera jawab. Mira, macam mana pun saya ucap terima kasih lah. Anak-anak pula Mira, saya dengar sampai pukul 10 malam ya itu. Tuhan, ni kan tanggungjawab. Itu kau marah, kau tak cakap. Itu saya kata percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar.